Hari ini, ramai manusia hidup dengan hati yang penat, mudah marah, mudah bermusuh, mudah membenci, sedikit salah faham, terus menjadi pergaduhan, sedikit perbezaan, terus menjadi kebencian. Persoalannya, kenapa manusia semakin sukar memilih untuk berdamai sedangkan hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi permusuhan? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini. Damai bukan hadir sendiri dalam kehidupan, tetapi lahir daripada pilihan hati yang mahu memaafkan, memahami dan menghormati manusia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita hidup dalam dunia yang semakin penuh tekanan. Manusia hari ini berhadapan dengan tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan emosi, tekanan media sosial. Dan semua ini menjadikan ramai manusia semakin mudah hilang sabar. Masalah sebenar hari ini bukan kerana manusia tidak mahu hidup aman. Masalah sebenar ialah apabila manusia terlalu membiarkan emosi menguasai diri. Kita melihat semakin ramai yang cepat melenting, mudah bermusuh, suka menyebarkan kebencian, tidak mahu mengalah walaupun perkara kecil. Sedangkan hakikatnya kebanyakan pergaduhan dalam hidup bermula daripada ego yang tidak dikawal. Ramai lebih rela menang pergaduhan, menyimpan dendam, membalas kata-kata daripada memilih jalan damai. Lebih membimbangkan, media sosial menjadikan manusia semakin mudah meluahkan kemarahan tanpa memikirkan kesan kepada orang lain. Sedikit perbezaan pendapat terus menjadi ruang menghina, mencaci, memalukan orang lain secara terbuka. Masalah sebenar ialah apabila manusia lupa bahawa keamanan masyarakat bermula daripada hati setiap individu. Kita perlu sedar, damai bukan sekadar tiada pergaduhan. Damai ialah apabila manusia memilih mengawal emosi, menghormati orang lain, memaafkan kesalahan, menjaga hubungan sesama manusia, dan semua itu memerlukan kematangan hati. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Damai bermula apabila manusia memilih untuk mengawal ego dan menjaga nilai kemanusiaan. Satu, tidak semua pertelingkahan perlu dilayan. Kadang-kadang manusia terlalu penat kerana mahu membalas setiap perkara, sedangkan tidak semua provokasi perlu dibalas. Ada waktunya diam dan mengalah lebih menenangkan hati. Dua, memaafkan adalah kekuatan bukan kelemahan. Ramai menyangka meminta maaf atau berdamai adalah tanda kalah. Sedangkan manusia yang mampu memaafkan sebenarnya mempunyai hati yang lebih kuat dan matang. Tiga, keamanan masyarakat bermula dari sikap individu. Jika setiap manusia memilih untuk kurang marah, kurang membenci, lebih memahami, lebih bertolak ansur, maka masyarakat akan menjadi lebih aman dan positif. Saya ingin berkongsi satu kisah. Dua jiran pernah sangat rapat, namun satu salah faham kecil menyebabkan mereka bermusuh bertahun-tahun. Mereka tidak lagi bertegur sapa. Anak-anak juga turut menjadi jauh. Suatu hari salah seorang jatuh sakit. Ketika itulah jiran yang satu lagi datang membantu tanpa diminta. Mereka akhirnya menangis dan berdamai. Salah seorang berkata, bertahun-tahun kita hidup dalam ego, sedangkan hidup ini terlalu singkat untuk bermusuh. Kadang-kadang manusia terlambat sedar bahawa kedamaian jauh lebih berharga daripada kemenangan ego. Kisah kedua, seorang lelaki sering bergaduh di media sosial. Dia mudah marah dan suka membalas semua komen negatif. Hatinya menjadi semakin penat dan emosinya tidak tenang. Suatu hari seorang tua berkata kepadanya, kalau setiap api dibalas dengan api, sampai bila hidup akan tenang? Kata-kata itu membuatnya berubah. Dia mula belajar memilih kedamaian daripada pergaduhan yang tidak membawa manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika hari ini hati kita sedang dipenuhi kemarahan dan kebencian, pilihlah untuk berdamai. Kerana hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dendam dan permusuhan. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita terlalu mudah marah? Adakah ego kita merosakkan hubungan dengan orang lain? Adakah kehadiran kita membawa kedamaian atau ketegangan? Mulakan dengan langkah kecil, belajar meminta maaf, kurangkan membalas kebencian, kawal emosi ketika marah. Pilih kata-kata yang lebih baik dan menenangkan.
Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan kesedaran untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif, matang dan berakhlak. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada keluarga dan rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Ingatlah, damai itu pilihan. Kita boleh memilih untuk membenci atau memahami, membalas atau memaafkan, bermusuh atau berdamai, dan pilihan itu bermula daripada hati kita sendiri. Teruskan menjadi insan yang membawa ketenangan. Kerana dunia hari ini terlalu memerlukan lebih ramai manusia yang memilih kasih sayang dan kedamaian daripada kebencian dan perpecahan. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang lebih tenang, lebih matang dan lebih kuat dalam membina kehidupan yang aman serta penuh nilai kemanusiaan.